Hai, Assalamualaikum. Hari ini Dapur Ami nak bawakan satu resipi cucur ikan bilis yang sangat ranggup dan sedap. Hanya pakai tepung gandum sahaja, kita tak pakai tepung lain. Bahan-bahan yang mudah yang dapat kat dapur tu kita buat, tapi ada teknik dia. Kalau kita ikut teknik yang betul, kita akan dapat yang ranggup macam ni. Sedap. Boleh habis satu piring seorang makan. Lebih-lebih musim hujan ni kan, dengan air teh ke teh panas. Ranggup macam ni, cecah dengan sos. Okey, mudah saja buatnya. Kita perlukan ikan bilis dalam segenggam. Lepas tu bawang besar 1 biji kita potong-potong racik-racik. Kita letaklah cili hijau. Kita letak garam sedikit. Ni serbuk cili. Kita letak sedikit serbuk cili. Ikan bilis tu kita tumbuk-tumbuk sikit lah. Tumbuk-tumbuk kasar ya. Lebih sedap, dapat khasiat dia nanti. Rasa dia lah ya. Sekarang kita masukkan tepung gandum. Saya cadangkan pakai tepung gandum cap sauh sahaja. Sebab saya dah cuba dengan tepung gandum lain, tak dapat ranggup sangat. So, paling elok gunakan tepung gandum cap sauh. So, sebanyak mana kita nak letakkan lah ikut. Maybe yang ni saya letak dalam 2 cawan. Kemudian saya masukkan air suam. Bukan air sejuk lah ya. Air suam maknanya separuh air biasa, campurkan sedikit air panas, jadikan dia suam-suam kuku lah sikit ya. Lepas tu kita masukkan sedikit demi sedikit air tu, kita gaulkan dia dan kita perlu dapatkan dia adunan ni macam bukan pekat sangat dan bukan terlampau cair. Kita perlukan sederhana. Baru kita akan dapat rasa yang sedap, ranggup lah. Kita tak nak yang bulat-bulat tapi tak ranggup kan. So yang ni memang tak bulat lah, tapi sebabkan dia leper sikit tapi ranggup dan sedap. Yang penting rasa dia yang sedap. Macam ni. Kita dah letak air sikit-sikit, kita bancuh, kita dapatkan dia adunan yang macam ni. Tak pekat dan tak cair sangat. Lepas kita bancuh macam ni, kita perlu biarkan dia rehat selama setengah jam atau 1 jam. Itu satu petua lagi lah ya. Sekarang kita panaskan minyak. Minyak mesti betul-betul panas dan baru kita masukkan adunan kita. Kita sudukanlah, pakai sudu boleh, pakai jari pun boleh, tak kisahlah. Tapi saya lebih suka pakai sudu. Biar bentuk dia walaupun tak bulat, saya lebih suka macam ni. Dia lebih ranggup. Bentuk yang pelbagai bentuk lah. Macam biasa kan. Kita letak je lah. Api mesti kuat. Kalau api kecil, takut dia serap minyak dan tak garing. Api besar, kita letaklah penuhkan kuali kita tu. Dan kita bolehlah gaul-gaul sikit manja. Lepas tu kita balik-balikkan dia sampai dia dah masak lah ya. Sebancuh adunan tu, rasalah garam tu cukup tak, ikut selera masing-masing lah kan. Kita manusia semua selera lain-lain, ikut sukatan nanti tak sama kan. Jadi masa bancuh tu, lepas bancuh tu rasa-rasalah sikit, cuik-cuik sikit rasa garam tu okey tak, cukupkan perasa dia. Lepas tu barulah kita perap. So yang penting kita kena perap dan pakai air suam tadilah tu ya. Dia akan jadikan garing dan juga tepung yang kita gunakan. Saya dah cuba berbagai jenis tepung tapi saya tak dapat kegaringan macam ni lah. Jadi saya turunkanlah petua ni. Kalau perempuan sanggup nak buat atau sudi nak ikut, cubalah. Mungkin berkenan dengan selera masing-masing lah ya. So ilmu yang kita ada, kita kongsi bersama. Kalau ada sesiapa ilmu yang lebih menarik, bolehlah komen kat bawah. Kita share lah sesama kita kan. Petua-petua masing-masing supaya kita dapat hasilkan cucur ikan bilis yang sedap. So perempuan boleh cuba resipi dari Dapur Ami kali ini yang tak seberapa.
Sebab ramai pun dah pandai buat sebenarnya. Saya share sajalah suka-suka kan, untuk yang tak tahu tu, untuk minum petang kan. So selamat mencuba. Assalamualaikum.